Assalamualaikum guys and welcome back to Hello Anfa. So macam mana cara dia untuk kita membeli Touch and Go RFID tag dekat apps Touch and Go e-wallet. So pertama sekali korang buka dulu apps Touch and Go TNG e-wallet ni, tekan sini. Kemudian dekat bahagian sini korang scroll, korang nampak e-shop. Tekan e-shop ni. Kemudian korang pilih Touch and Go RFID tag, tekan sini. Okey, kemudian dekat bahagian sini korang boleh pilih lah nak berapa banyak. Beli satu. Korang kena ingatlah untuk pembelian ni dia ada shipping fees which is RM5. So kalau korang beli 2, 3, 4 dia mungkin lagi jimat lah, shipping fee hanya bayar RM5 saja. So lagi banyak korang beli lagi jimat shipping fee. Okay, kemudian korang boleh klik buy now. Kemudian korang boleh isi delivery information. Make sure semua maklumat adalah betul sebab dia akan post barang ni dekat alamat yang telah korang isikan. Kemudian dekat bahagian sini select a label for effective delivery, home atau office. So kalau barang yang korang post ni dekat bahagian kedai ataupun office, korang pilih office lah. Kalau post ke rumah, korang just tekan home. Kemudian tekan review order. Kemudian dekat bahagian sini korang boleh review sekali lagi maklumat nama dengan alamat ni betul ataupun tidak. So kalau salah korang boleh patah balik dan betulkanlah alamat ni sebab dia akan post berdasarkan alamat yang korang dah isi ni. Okey, kemudian check bahagian sini kuantiti 1 betul tak, selling price okey betul RM35, kemudian shipping fee RM5 dan total yang korang kena bayar adalah RM40. So korang klik sini dan tekan pay RM40. Macam kes saya ni, saya punya e-wallet balance ada kosong. Jadi saya kena make sure saya top up dulu account e-wallet, barulah saya boleh beli. Okay, so kalau korang nak beli, korang kena make sure dalam e-wallet balance korang ada at least RM40. So itu saja guys, cara untuk korang beli Touch and Go RFID tag menggunakan e-wallet apps Touch and Go. Sekiranya korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Hello Anfa dan jumpa pada next video. Assalamualaikum.